Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Izzat Ismail. So, dah lama tak buat motovlog kan. So, malam ni alang-alang aku keluar ni, aku buatlah motovlog sikit. So, sekarang ni aku nak ke kedai printing. Kedai printing. Ikut dia lah. So, aku nak print, ada satu kerja ni, aku nak kena print dan aku nak kena laminate. Adalah benda tu. Sebelum ni aku print dekat rumah je, tapi printer dekat rumah tu adik aku dah bawa. Dia bawa pergi tempat belajar dia. So dia bawa pergi asrama. So memang itulah, printer tu dah tak ada kat rumah. Dia yang guna, sebab dia banyak guna printer sekarang. Sekarang ni belajar kan. So student mungkin lah, biasalah kot, sikit-sikit nak print tu, print ni. So aku terpaksa keluar lah, cari CC ataupun kedai printing ataupun printer. Pergi hantar dia lah. Aku sekarang ni dah stop workout sebenarnya. Sebabnya baru-baru ni asalnya aku rehat saja. Disebabkan aku tak sihat. Aku demam lah waktu tu. Aku demam lebih kurang dalam 2 minggu lah. 2 minggu aku demam, tak sihat. Memang aku langsung tak workout langsung. Aku langsung tak workout. Lepas tu dah sihat lebih kurang sehari. Contohlah, hari terakhir aku demam, esoknya aku dah sihat. Malam tu aku workout. Dan tengah workout malam tu aku pitam. Aku pingsan lah. So sejak daripada aku pingsan tu, hari yang aku pingsan tu, aku jadi macam tak ada tenaga. Tiba-tiba dia macam tak boleh nak berdiri lama. Dia nak kena baring je. Aku tak tahulah kenapa. So bila jadinya macam tu, aku pun fikirlah, kemungkinan tekanan darah aku turun, rendah ke apa ke. Tapi aku tak check doktor pun. Jadi aku tak boleh nak confirm lah kenapa boleh jadi macam tu. Cumanya ada yang tegur aku, cakap muka aku pucat waktu tu. Dan memang waktu tu aku diet lah. Tapi waktu tu aku tak adalah diet yang ekstrim macam sebelum tu. Macam bulan 11, 12 aku diet ekstrim. Bulan 1 aku tak diet ekstrim pun. Dan benda tu jadi bulan 1 Mat. Cumanya lepas pada tu aku just makan dan berat aku naik lah sikit. Dia naik dalam 1 kilo, tak sampai 2 lah buat masa sekarang lah. Cumanya sekarang ni aku cuba untuk diet balik lah. Sebab hari ni hari kedua aku dah start boleh bangun, dah start boleh berdiri lama lah. Kebetulan sekarang ni aku cuti panjang, aku cuti lama, cuti kerja lah. Jadi aku tak ada buat apa kat rumah. Jadi aku fikir daripada aku duduk saja, lebih baik aku buat duit. So sekarang ni aku nak pergi kedai printing tu untuk print harga macam tu lah. Aku nak berniaga esok. Berniaga suka-suka je, sambil-sambil buat duit, macam tu lah. Daripada aku duduk rumah dah lebih seminggu rasanya sekarang. Tak ada job. Semalam je aku ambil job luar. Aku ambil side job lah, aku buat side income. Itu pun tolong member. Kalau ikut aku tak nak pun. Tapi tak apalah, kita tolong member. Alang-alang kita dapat duit. So kedai tu aku dah dekat dah pun. Aku dah nak sampai dah pun. So sambung je lagi lah Mat. So sekarang ni aku nak ke kedai RM2 Iko Mat. Aku nak beli double tip tu. Yang aku punya tu dah habis. Kedai printing tadi pun tak ada double tip yang aku nak. Jadi aku rasa kedai RM2 ada kot. Lagipun kedai tu dah dekat dah. Nasi Lauk Malang. So sekarang ni dah 9.30. Kedai Ikomat tu tutup pukul 10. Aku harap sempat lah. So aku dah nak sampai kedai RM2 tu Mat. Buka lagi ni baru 9.30. So aku tak boleh nak buat video sampai depan kedai tu. Sebab apa? Sebab aku malu nanti orang tengok ada kamera dekat aku. Aku nak simpan kamera. Jumpa sekejap lagi Mat. So alhamdulillah Mat. Aku pun bodoh juga tadi.
Sepatutnya aku pergi DIY je, mudah. DIY tak ramai orang. Ini aku pergi kedai RM2 waktu kemuncak pula tu. Dia jadi macam bodoh amat, beratur panjang. Aku dah nak sampai turn aku baru aku terfikir. Aku baru teringat dengan DIY tu. Benda nak cari DIY pun ada barang tu. Double tape je pun. So sekarang ni aku pun dah tak ada apa ni. Aku saja pusing-pusing dekat bandar baru ni. Nama tempat ni bandar baru Ada orang kenal, ada orang tak kenal. Sebab nama dia Bandar Kuala Nerus ataupun Bandar Ala Kuala Kuala Bidimi Akhluzubillah Wisyah. Mana aku tahu. Tak sebut pun bayar. So selalunya aku kalau dengan member aku datang lepak sini juga. Petang tadi aku lepak sini seorang-seorang. Ramai juga malam ni. Ramai banget. So tak ada apa lah mat, aku pun dah nak balik ni. Tengok orang je ni. Aku nak lepak jap. Aku nak cari tempat lepak jap. Tempat apa? Tempat yang kalau tak ada orang ramai lah. Aku nak duduk seorang-seorang sekejap. So aku rasa tak ada apa sangat dah. So untuk video kali ni sampai situ je lah. Dah saya dah pun esok aku nak berniaga. Boring mat. Kalau aku boleh je nak duduk saja, tak buat apa. Dia orang nak berlomba ni. Sekejap aku join. Aku nak join dia orang. Aku nak duduk depan dulu lah. Aku nak join. Kau tak kira aku nak join juga. Apa ada Roblox depan tu? Mati aku. Mana dia orang tak datang lagi. Buat tunggu je ni dah. Mana tak sampai lagi. Oh, dia orang tak starting lagi ke? Aku dah nampak. Tak berlomba. Bodoh lah. Buat apa rem tak berlomba? Rem depan orang ramai, lepas tu tak berlomba pun. Aku menunggu ni. Aku dah nampak dia orang dah starting. Bodoh lah, jalan dah nak habis ni. Aku nak join juga. Aku dah nampak dia orang datang. Tak nak join, ada polis depan tu. Aku okey je. Batok tak boleh join. Setakat laju tu je aku boleh kejar bang. Aku okey je. Aku nak join. Aku tak ada member. Bodoh lah, tolong U-turn. Aku nak member juga. Aku nak join. Kalau setakat laju tu pun aku boleh potong lah. Aku harap dia orang U-turn. Aku nak join. Tolonglah U-turn. Dia orang U-turn mak. Aku nak join. Dia orang baru nak starting Aku malu. Pergilah hantar lah. Try kerja aku lah. Try kerja aku. Itu mat. Dia orang menunduk mat.
Dia orang menunduk. Dia tunduk udang. Kalau aku menunduk, nampak sangat aku nak join dia orang. Aku tegak je lah. Korang, kalau aku menunduk juga tadi kan best. Potong dia orang. Oh, dia orang nak lumba lagi. Jadilah dik. Lumba haram tu membaru padah. Jadi abang pun dah insaf dah. Tadi lah. Bodoh. Cap aku jatuh. Cap aku jatuh. Dah nak kena cari cap pula. Dah lah. Sampai situ je lah. Aku sekarang ni aku nak cari cap aku, Mat. Mana cap aku jatuh? Mana cap aku jatuh? Cap tu aku beli jauh. Itulah duk layan budak-budak ni tadi. Aku nak menunduk aku segan. Kalau dengan member aku tunduk je. Kalau takat tu je laju. Meter aku baru 122 je tadi, Mat. Mana cap aku? Dah kena curi ke? Takkan dah kena curi kot. Cap aku, Mat, tapi diorang duk bomba lagi tu. Cap aku. Koyak, Mat. Cap aku koyak tu. Aku baru pakai sekali bongok cap ni. Dah nak kena beli baru pula. Aduh. Koyak, Mat. Cap koyak. Aduh, tak apalah. Tak ada rezeki lah kot dengan cap ni.